Sedap kan, sedap kan, sedap kan. Puas hati. Puas hati dia ni. Aku lama cari reel yang macam ni. Puas hati, puas hati. Ui, padu geng. Sebab game ringan ni. Kalau tak, padu lagi. Jauh lagi dia pergi. Ui, padu geng. Sekarang backing pakai nombor 4. Pakai nombor 2 tengok. Elok je. Pergi. Tension nak setting macam ni geng, laju ha. Tengok tension knock ni aku setting macam ni ha. Turun laju tu. Tengok. Keluar bihun terus kat sini. Tapi bila kita kas, tak ada backlash geng, tak ada backlash. Braking pakai nombor 2. Nombor 2, nampak tak nombor 2? Nombor 2 geng. Aduh, gatal kaki aku ni. Okey, lagi sekali kas. Tak ada backlash geng, tak ada backlash. Tak ada backlash tak ada backlash. Lagi sekali lah, lagi sekali. Payung. Tak ada backlash geng, tak ada backlash. Sikit tu sebab tak tekan tam. Ratio 8 geng. Alah, lagi sekali lah. Simple je tu simple je. Brake nombor 2. Biasalah kalau bihun tu. Kalau tekan tam tak ada nak bihun. Kalau kita tam tak adalah bihun. Alah, pakai braking nombor 1 dah senang nombor 1. Lagi mantap. Bihun tak ada dah lah, pergi jauh. Braking nombor 1 geng. Braking nombor 1. Boleh tapau lagi. Nikmat apa yang nak didustakan ni hari ni. Lagi sekali lah. Sikit itu Braking nombor 1. Okay, tam lah, kita tam. Senang. Braking nombor 1.
Backing nombor 1. Tak ada bihun. Memanglah kena terkatam sebab breaking nombor 1. Okey, pakai nombor 5 lah, senang. Pukul 5. 1 kan. Dia kan ada 10 level semua kan. Breaking. Pakai nombor 5. Tekas. Tak ada bihun kan. Tak ada bihun. Kayuhan smooth. Sebab bear ni banyak. Lagi sekali tak ada bihun terus. Tu pun aku kas paksa tau. Kas paksa tau. Bihun tak ada. Tak ada bihun pun. Tak ada bihun. Hari ni kalau buat skipping memang sadap ni.